Lah, ha. Comel dia. Dia bangkok ke macam dia bengkok yang ni? Tu tanya tu. Montong ni. Montong. Okey. Wah, macam montong ni. Montong. Ni montong kan ni? Ha. Lah. Tapi dia luruh lah ni dia. Luruh. Semo mana koyak? Doye montong ni. Mari apa nama? Orang panggil mari tanah di Malaysia ada, tapi yang makan lembek lah ni. Di Batu Kurau. Sedap oh. Bismillah yang terang. Laik lah. Kalau makan Mekah sedap gila ni. Kalau makan masak je jadi creamy kan. Tak mana pun belum ada. Dia akan duduk sini tak lapar Tak lapar. Sini memang mari di Batu Kurau memang tak lapar. Jak ada rak makan dah bawa mari. Tengok penuh meja. Klepek. Tadi klepek. Ni bagi nong ni. Ini apa ni? Sama Acar limau. Acar limau. Ni semotor. Jeruk petai. Jeruk petai. Ni body je. Mari buat motel, buat apa? Buat pau. Malah pau body je. Ni body je pula ni. Ya Allah, kenyal lah. Tak ada bakar satu sen lagi ni. Mari sini ni. Orang kampung memang sambut hotel terbaik. Tempat dia pun comel tengok ni. Boleh mari jalan. Satu tempat pelancong, orang panggil. Pelancong ni panggil Gunung Kurau. Mereka tengok. Sini siapa nak buat aktiviti, dia ada gua-gua. Dia ada gua Kelawar, gua Rima tu. Gua Rima. Lepas tu tengok gua Kelambu. Ada banyak gua sini. Parau naik tengok tu. Oh, sedapnya. Adventure, siapa suka adventure boleh mari sini tengok. Tengok gua atas dia. Ni tinggi ni. Tupan ni. Kita main makan nasi di tepi gua tengok ni. Comel gua dia. Okey, Nana tahu habis tu bagi tadi dia. Dia kata 90% ni orang sini ialah anak petani belaka. Anak petani nak oyak kata masuk mari belum petani jatuh lagi. Nak oyak kata. Orang buka kampung nama dia Wan Ahmad di Kasar, Raja Abdullah. Jadi buat mari duduk sini macam kita duduk di kampung muh kita di sebab kan sini ni sama dengan petani ialah nanti buat 3 wilayah ialah orang kampung pakat mari duduk gotong royong pagi-pagi basah kopi pakat mari buah mari gapo dah makan teh tepi ni dah nak hari set dia mari dia. Lepas tu jadi kehidupan dia tu duduk dengan gotong royong lagi. Sama dengan lek sana lagi.